Before korang ni berhati-hati, niatkan kerana Allah. Moga-moga diberkati. Kita orang nak makan samyang. Sebab kita nak dapat. Sebab biar dah dapat balik. Kita nak buat macam review lah. Aku tak nak balik. Macam ada samyang ni. Kenapa semua bercakap? Semua cakap sendiri. Dalam rumah ni sebenarnya memang tak ada siapa yang mendengar dah. Tak ada siapa antara kita orang ni. Semua bercakap. Dan samyang ni nanti korang akan dapat sos dia. Cik, macam mana korang tak pernah makan samyang? Sos dengan krim carbonara dia. Dan ini dia lah. So kita minta Mia isi dengan air daripada dekat dengan pintu. Oh my god. Okay, So ni kita dah ambil air. kita sambil sementara kita tunggulah dia beli ni. Mia kata dia ada satu cerita yang macam memberi pengajaran kepada semua orang kat luar. Wow. Which Pengajaran is apa? dia kata macam selamat sikit. Okay. Sikit lah. So okay, mulakan cerita dia. Kawan aku ni dia tak balik asrama. Seminggu lah. Lepas tu dia balik-balik, perangai dia pelik. Pelik tu Senyap. Lepas tu Senyap tu pelik. dia sedap. Faham tak? Dia ceria lah. Oh, maksudnya sebelum ni. personality awal dia. Okay. Lepas tu dia cakap, kau nak tengok something tak? So dia keluarkan daripada dia punya tudung. Ada apa yang macam kau tahu kain, yang kain felt tu. Dia dah macam ada tulisan dari Al-Quran lah. Okay. So okay tu tak apa. Tu nampak lah macam Al-Quran. Dia rasa macam berlindung dia. Tiba-tiba tengok dia keluarkan dalam beg dia ada Quran kecil. Quran kecil tu kawan aku tak dapat baca. Sebab tu bukan macam Sebab Quran tulisan dia macam kecil terbalik. sangat. Ah, tulisan dia Quran terbalik. Za tu, dal tu macam tu lah. Ta tu Macam mirror ni. lah. Macam Wow. tu. Dia macam pelik sangat. Dia tak boleh baca. Okay. Lepas tu ada sekali tu kat kelas malam, prep malam tu dia tengah borak-borak. Tu yang aku cakap, borak-borak ilmiah sikit. Pasal agama sikit juga. Tengah borak-borak macam tengah macam topik hangat dah sangat. Blackout. 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 Blok kita orang tu blackout. Blok kau je. Orang lain? Blok kita orang sahaja blackout. Tu okay. Lepas tu semua orang terdiam. Sekejap je. Lepas tu tiba dia nyala balik. Lepas tu kita orang dah start pelik dah. Tapi Ni korang petanda untuk suruh berhenti ke apa. Macam tu lah. Tapi waktu blackout tu kita orang tak boleh cakap apa-apa. Semua tak jerit, semua tak apa. Semua terkejut. Lepas tu kawan aku yang seorang ni, dia ni yang peluk. Okay. Ada 8 orang. 4 facing sini, sini facing 4. Okay. Lepas tu tengah borak-borak orang ni. Kali kedua. Kali kedua tu kita lama sikit. Dia lama sikit. Kita nampak. Betul ke aku nampak? Aku macam simpan je kan. Ni 4 budak yang hujung sekali. Dia peluk kawan dia macam ni. Tapi ada satu lagi kat situ. My god. Lepas tu aku pandang kawan aku. Tak apa. Nanti. Sini je tau. Blackout dia macam Macam lights out lah. Lepas tu time blackout kedua ni, budak lelaki semua kita pandang tu. Kenapa dia? Lepas tu budak lelaki check switch tu. Lepas tu budak lelaki kata, memang dia lah ni. Tempat dia function lah. Faham tak? Budak lelaki kata, dia orang kata dia nampak juga. Lepas tu tu macam okay. Dia tu macam yang kepala tu, saya satu tu, Dia macam ni. Macam dia nak situ. Balik tu aku cerita kat kawan aku. Aku ingat aku seorang dia nampak. Sebab dia kata dia rasa macam something kat sebelah dia. Tapi dia nampak kat switch tu pun ada. Masih ada dua. Sekali. Dia macam tengah main. Ada kat switch tu. Memang betul lah. Okay, sekejap. Kembung. Naik dom. Kita ni dulu. Buang Sebab air. Mi ni dah macam kembung. Dengar cerita Mi. So ni kita nak tunjuk Mi dia tadi lain. Ni Mi dia macam peta-peta sikit. Lepas ni nak sambung lah. Okay, sambung. Okay, sambung. Teruskan. Teruskan. Tutup pintu je. Jai. Jalan cepat. Jajan je lah. Duduklah bawah. Kita ada adik ni macam problem. Dah naik dom. Duduk. Kita bincang-bincang rasa macam nak pergi bilik order kan. Tiba-tiba dia datang. Lepas dia datang kat kita orang, dia tanya, siapa period? Siapa period dah? Bukan aku. Pasal ada seorang tu yang period. Okay.
Kau nak pakai tak? Pakai apa pula? Darah pirik tu. Jangan Tak, cakap. bukan. Oh, bukan. Minyak. Minyak pula. Minyak ni boleh lindung korang. Lindung apa? Tak, kenapa? Lepas tu tiba-tiba kawan aku yang Ha? tak apa Korang tahu tak sebenarnya aku pakai ni. Aku cakap lah aku Kenapa tak dia nak. Aku pakai? cakap lah aku tak nak jaga korang. Okay. Sebab tu nak suruh bagi Plot minyak. twist yut. Ya, tapi suspicious lah. Lepas tu Dia tahu je je. apa yang dia cakap. Lepas tu budak ni dia pakai. Aku tengok. Oh, that's why lah. Aku dia nak- pun mungkin antara yang aku pakai. Bodoh siap kau. Asal kau pakai gila. Ya, ni tu. Lepas tu dia dah start takut lah. Sebab bau dia sebenarnya kuat gila. Dia jauh lah. Lepas tu kita orang dah takut dah dengan dia. Lepas tu macam ni dia dah Ya pakai. Allah. Dia dah cakap dia tak nak. Tapi Okay. perempuan tu pakai kan. Dekat sini, dekat belakang telinga, dekat sini. Faham tak? Hey. Dia tolong. Ha. Sebab aku nak pergi beli Aden. Tak ada. Ha? Semua dia tak ada. Okay. Lepas kita Pergi ya mana ke pula? kau? Tak ada selipar, tak ada kereta, tak ada semua. Tak ada cikgu lah by the way. Pelik weh. Dia macam something nak batalkan tau. Dengan kita orang punya nak beritahu lah kan. Maksudnya kita orang jumpa Zaza tau. Cerita Zaza kata Warden tak ada. Dia panggil lah kawan yang warden dia. Semalam kau tak naik aku 12 macam tu. Lepas tu aku ada lah. Semua sedia. Guru, cikgu-cikgu semua kat situ. Tak ada. Awak pergi mana? Warden mana? Warden ni lah. Sebelum pukul 12. Saya ada waktu pukul 12. Saya tak dengar bawa ketuk betul. Dia orang ketuk banyak kali, 2 kali kot kita orang turun. Faham tak? So macam semua terkejut. Lepas tu salah satu kata, saya rasa hijab awak tertutup ni. Kita orang macam dah sedar hati lah. Saya apa yang kita orang perlu buat? Keep the dorm bersih. Yang kotor. Lepas tu amalkanlah doa ni. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Paparan dia nanti. So in the later kita orang pun tak tahu nak buat apa. Macam ke situ je lah Situ je lah ceritanya. cerita. Weh, kesian weh. Scary tu. Macam tu lah. Pengajaran situ ni banyak actually. Betul lah. One of it is kalau korang jumpa benda-benda yang perkara-perkara gaib yang tiba-tiba kau ternampak. Dan kau tahulah tu adalah makhluk yang buruk lah kan. Selain dari manusia. yang macam akan kacau keimanan kau semua. Korang boleh amalkan doa lah. Banyak actually cara dia nak pelindung diri kita daripada makhluk-makhluk buruk macam tu. Betul. First is ayat kursi lah macam biasa yang kita tahu. Okay. Next one is 3 kul. Memang terbaik. Kalau korang baca 2 ni time nak tidur pun memang korang mostly terselamat je lah. Dan tidur korang terlena je. And third one, korang boleh baca doa pagi petang. Macam mana Mia doa pagi petang? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiun alim. Yes, korang baca 3 kali. Pagi and petang. And another one, this is kalau contoh korang tak hafal semua tu sebab macam panjang lah juga kan. Korang boleh amalkan doa tu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Memang pendek. A'udzu, aku berlindung. A'udzu bikalimati, dengan kalimahnya Allah. Okay. Hitamah tu yang macam ni, yang agung, yang suci, yang baik. Macam ni. Hitamah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Tammah tu apa? Hitamah. Nama tu yang sempurna. Yang sempurna. Min syarri ma Min syarri, dari buruknya khalaq tu makhluk. makhluk. So korang boleh hafal lah doa ni. Makhluk. Sebenarnya bukan nak highlightkan siapa dalam cerita ni. Kita orang Tapi just nak bagi pengajaran share. apa yang kita orang rasa perlu cakap kat luar sana. Betul. For everyone. Kalau korang pun terjumpa kes macam ni. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tak ada pun. Ya, before anything korang start tengok cerita ni. Aku akan letak ni dekat preview dia. Before korang ni berhati-hati. Niatkan kerana Allah.
Moga-moga diberkati. Cik.